Selamat pengantin baru. Pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Kau tanya. Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang kita orang tengah ada lagi Johor. So vlog kali ni adalah vlog reunion untuk kawan-kawan. Bukan kawan saya. Bukan kawan dia, tapi Jadi driver je. tak baik lah, tak suka lah cakap macam tu. Kita nak pergi makan kari kambing dekat area Johor. Dekat mana? Itu saya suka. Kat mana? Pahat. Kat Batu Pahat. Batu Pahat dekat Batu Pahat. So kari kambing dekat Batu Pahat yang 44 hari. 44 hari. 40 hari je. 40 hari je. Tambah jam. Guys, kita dah sampai Yompeng guys. This is for your kambing dah. This is for your kambing. Lagi yang makannya aku seorang. Bagi kurang sih. Bagi kurang tak. Kau ni buat malu je. Top up je. Poli kau tak ada soft spot dekat dalam hati kau? Tak ada. Kenapa tu? Kenapa? Taklah Poli, tapi dekat Kok Lanas tu macam still ada soft spot kat aku. Still ada lah. Ada lah, tapi kat kawasan yang kalau aku pergi jalan. Tapi compare tu Jepun. Compare tu setiap bila aku belajar kat Jepun. Power lah. Ada aku kenal lelaki ni kan. Dia ingat aku study kat luar. Sebab kita selalu pergi jalan. Sebab orang yang pergi study kat luar kan akan selalu travel kan. Berian lah. Cakap macam fitnah. So dia ingat aku study kat luar. Aku cakap tak adalah babe. Tak adalah babe, I orang-orang biasa je. I study dekat Johor. Tapi I tanya dia, Johor tu overseas tak? Kalau tidak betul tak I study overseas. Tapi adakah Johor ada soft spot kat kau? Johor ada. Johor ada. Dia macam kalau datang Johor kau rasa macam aku Kan sebab Johor tu susah untuk aku datang kan. Macam Perak tu senang untuk aku datang. Sebab tu tak ada soft spot tu. betul. Sebenarnya. Sebab kau selalu datang. Dia macam bukan dia bercampur. Dia macam kenangan kau yang bercampur dengan kenangan lain. Macam terlampau banyak orang lah. Contoh macam Johor, memang kau tahu Johor hanya untuk kau punya kawan je. Belajar je. Belajar je. Macam kawan belajar lah. Untuk Nanat. This is for you. Kita dijangkakan akan sampai pada pukul 4.45. Nak tunjuk. Sekarang kita dah sampai dekat rumah sewa. Kita punya homestay. Kita book homestay untuk kita punya ni. So, jom kita tunjuk. Ni homestay dia, masuk-masuk. Ni dia punya living room. Okay, living room dia sangat cantik. Dia ada okey lah, lawa kan. Sini tempat dia punya ni. Dia punya dapur. Sini dapur dia. Wah, ada meja lagi tau kat dapur ni. Cantik lah. Ada toilet. Okay, dia ada sediakan juga benda-benda ni. So, kita naik tangga. Masuk-masuk. Ni dia punya living and master bedroom. Master bedroom dia luas gila tapi agak bau kayu lama macam tu. Luas kan? Luas gila. So, ni toilet dia. Oh, toilet dia tak besar. Okay, toilet dia tak besar. And then ni dia punya living room kat belah atas. Living room kat belah atas. And then ini dia punya bilik. Satu lagi ada aircon juga. Lambat, kita dah lambat. Tengoklah Puteri UMNO. Puteri UMNO. Tak lah. Puteri Islam. Jangan tegur Baik ni. Ni Syiki. Hai, ni Atik. Hai. Tidur cincin Aku nikahkan dan aku kahwinkan akan nikah selepas dalam tangan emas punai. Aku terima nikah dan mas kahwinnya seutas dalam tangan emas punai. Alhamdulillah.
Saya Fatih Syaira, Cik Fatih Syaira. Selamat pengantin baru Safia, Farah Safia dengan husband. Moga kekal hingga jannah. Moga dapat anak ramai. Moga kahwinan sakinah mawadah dengan warahmah. Moga sayang sama sendiri. Nak menangis pula. Selamat pengantin baru. Tak tahu nak cakap apa. Kepada Safia, adik kita orang, selamat pengantin baru. Tak sangka apa Safia dah jalan dulu daripada kita orang. Paling tak sangka lah benda ni. Tahu-tahu Luna tahu-tahu kahwin. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia ke anak cucu bersama pasangan. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan selamat pengantin baru. Tolong doakan semoga hubungan dibina hingga ke jannah. Bahagia sampai ke anak cucu. Amin. Hai Safia, saya nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga berbagi hingga ke syurga, hingga ke jannah. Saya doakan kebahagiaan awak sampai bila-bila. Awak dah go through banyak benda, so saya rasa you deserve all love in this world. I love you Safia. Stand 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assalamualaikum Safia. Safia, kepada Safia, sahabat pengantin baru dari saya dan juga family saya, semoga perkahwinan awak bahagia sampai ke syurga, insyaAllah. Amin. Selamat pengantin baru. Cakap selamat pengantin baru Aunty Safia. Cakap hai. Hai, cakap hai Aunty Safia. Tadi ada nak ambil tadi. Okey. Oh ya ke nak ambil air makan? Makan tak? Tak tentu. Aku cakap aku jangan ambil Garang ni. Sebenarnya anak buah ni. Dia jangan datang je. Apa? Jangan Izati datang je. Gigil lah kita nak cakap. Nak cakap apa? Perasaan saya masih in denial lagi. Macam tak sangka dah kahwin. Tadi ada pentas pun dengan husband. Dia cakap, kita dah kahwin dah. Lepas tu macam, kau tanya. Saya juga doakan semoga kawan-kawan saya semua jumpa dengan jodoh yang akan menyayangi dia lebih daripada dia menyayangi diri sendiri. You guys deserve happiness too. So ni lauk-lauk dia. Hai. Kita tengah buat aku macam nak menari. Zakir dah buat. Bodoh ni tak. Mas duduk bersama je. Banyak sangat. Makan awak aku suka. Saya suka. Saya suka awak. Dia pagi je. Kau macam anak aku lah. Sorry mama. Sorry. So aku tak nak mama aku. Sorry. Aku tak suka gaduh ya. Ya, betul Kau apa betul? Kau buat je apa-apa macam kau buat setua macam tu. Video kau nampak? Menari. Sumpah. Mana? Kita dah. Aku boleh tika mama lah aku. 1, 2, 3. Menari. Wow. 1, 2, 3. Suka you. Dia nak buat apa ni? Aku tahu lah ni. Apa dia? Dia comel. Okay lah, aku baik. Ai, tepi sikit ai. Oi. Selamat pagi. Sekarang dah pukul berapa ni? Kita orang dah nak balik. Dah siap-siap nak balik. Siti tengah betulkan kereta. So yes. Pasti ai nak. Ya. Balik. Budak tu dah balik dah tadi pagi. Tu je yang baru nak siap-siap balik. Macam biasa. Sekejap kat sini mana ada ni lagi? Ada traffic light kan? Tak ada je. Ni harap buka. Kita buka kan. Masih ingat jalan tu. Aku ingat
Sebab aku memang lupa sebenarnya sampai dah aku dah masuk baru aku ingat tak makan toksu je macam aduh. Toksu. Betul nak pergi kat pasar pagi tu. Nasi ni RM30 je sekali main. RM30 tu kat Nora takkan dapat. Aku ni first Pukul 11 tadi tapi dia kata dah panggil-panggil.